Punya impian. Sedapnya. Dunia. Okay. Ni yang menarik sikit. Aku tak tahu lah sama ke tak rasa mi dia. Nasi goreng kan. Nasi goreng biasa kot. Popok. Macam nasi goreng tom yum. Rasa serai kan? Nasi goreng ni menarik. Tapi ni dia kata mi goreng. Nampak macam Maggi kot dia. Ui, penuh rasa lah. Penuh rasa. Serius sedap. Okay, nanti Supi sampai kita gerak. Bye. Kita dah naik dengan sama supir Abang Ahmad. So kita pergi ke Lodge Maribaya dulu. Kita tengok sana ada apa. Let's go. Great Asia Afrika. So tiket masuk kat sini 5 orang, total dalam RM100. So kita nak tengok apa ada. Diorang dah turun kat bawah. Bestnya sejuk ke? Turun dia macam pergi lantai je kan? Ya. Dek, naik kalau macam ni macam mana dek? Cameron, kena naik pelan-pelan lah. Kata ada lift? Kita lah pergi. Tak tahu, mungkin ada kot situ. Kita lah pergi hayuan. Ya. Tengok Isaac laju turun. Aku risau dia jatuh. Bukunya kosong ya? Kosong. Coba lukis pakai tongkatnya sini. Oh, magic. Ya, lukis sini, lukis Tenang, sini. bukunya Sini. kosong. Nah, lukis gini. Nah, set sudah. Tuh, langsung ada gambar. Wow. Tapi gambarnya masih jelek ya. Coba ditiup. Tiup. Langsung berwarna. Uyo. Tiup lagi. Hilang. Uyo. Gini, dipetik, masukin dari sini, lalu tap gini. Tunjukin sana. Bim salah Bim. Wow. Sekarang kita dah sampai ke Korea. Ajak, jom. Ayah. Ya. Masuk tangan ni. Masuk tangan. Jangan Masuk tangan. Ayah, tolong. Tolong tarik tangan ayah cepat. Tarik kau. Prank. Sampai. Silakan sewa handphonenya, bisa dilihat dulu aja. Ni aiskrim buah-buahan lah. Ya. Mana nak aiskrim apa? Nak rasa jap. Ni ada kondom. Ajak makan aiskrim apa? Strawberry. Strawberry? Tengok sikit. Oh, ini kan. Sudah tak? Ya, I nak rasa sikit boleh tak? Boleh. Sejuk yang? Rasa strawberry. Gula tak tambah apa tak ada. Dalam sebuah gula tak. Enggak mau gula. Oh. Tapi masalahnya dia lah sejuk. Dia ambil air sejuk. Ya Allah, tak tahu. Barulah sejuk. Apa ni? Oh, aiskrim Azek. Okey. Sedap enggak? Sedap. Dia minta gula tapi kita tak nak gula kan. Hello. Hi. Dia nak apa? Kat sini korang boleh letak hajat mesej-mesej terpendam ke, mesej-mesej simpanan. Yang apa? Oh, itu mah tes IQ nih. Magic. Kosong? Tuh, kosong kan? Pukul bukunya. Pukul gitu. Pukul. Nah, Kul. ini muncul gambar. Ah. Si aplikasinya masih malam. Tiup. Tiup. Tuh, keluar mataharinya ya. Kita nak pergi Jepun lambat lagi kan. Kita belilah kek ikan. Terus taiyaki.
Tengok dia buat macam mana. Ayo. Sorry. Wah, dia macam-macam lagi lah. Barangkali Oh, salah. lagi Kak. Boleh? Itu saja kot. Ni actually bentuk ikan. Tapi tak tahulah dah penyek. penyek dan tak ada bentuk tu. Bentuk dia tak nampak. So rasa dia ambil inti coklat eh? Ha. I thought Dali tu tak gambar kek ikan yang kan? Bentuk ikan Sebab betul tu. gambar dia pun macam tu. Nanti kita pergi datang balik tengok gambar. Dia pastry je kan dengan coklat. Tapi abang kita kerja pun betul. Baik. Sate koyo. Sate koyo tu apa pak? No, no lemak sapi. Sapi, lemak sapi. Lemak. Oh, lemak sapi, lemak daging. Kat sini ada kereta api lah. Dia pusing-pusing. 25,000. Tapi tutup dalam maintenance. Sorry. Dia naik ah. Jom, kita naik lah. Kita naik gondol. Jom. Voucher lift. Bayar kat sini? Oh, okey. Wah, 10,000. yuk. Naik ke atas. Kita bayar kat situ 10,000 satu orang. So 5 orang lah. Oh, tunggu. Berapa orang? 5 orang pak. Orang 50,000 lah. Tak apa. Yang mana? Jangan langgar. Lima 50. Betul pak? Allah. Diri Andre lah. Gondola. 50,000 dalam berapa ringgit tadi? RM3 eh? Lebih kurang lah kot. RM3 ke RM2 lebih macam tu lah seorang. Mari kita naik. Mountain tidak muka pitik lift. Yuk. Macam lift betul. Sekarang naik ke sana, balik sana. Siap dulu. Langsung parkiran bis anu nom. Langsung parkiran bis. Atau bulan itu mau mobilnya lihat ini. Tapi kan rasa delok pemandangan. Pemandangan asri loh, melewatkan. Untuk pulang. Aduh gaya. Hati pul. Sudah mau sampai. Sampai. So okey je, okey lah. Experience tak pernah masuk sini. Cantik pun, view pun cantik je. Boleh siapa nak datang. Menarik juga. Kat bawah tu ada jual jajan-jajan. Lepas tu ada gondola. Dia ada kereta api kat bawah tapi kereta api tutup under maintenance. Naik ke atas. Tak, kereta api main kat bawah je. So itu saja. Nek, kita tunggu. Lepas tu gimana? Ciao. Okay, lupa. Tiket ni, satu tiket boleh redeem. Dekat mana yang redeem? Oh, ujung sana. Dia apa saja boleh dapat? Es teh, jeruk, Coca-Cola, air kelapa. Oh, es jeruk, ais teh dengan Coca-Cola dengan air kelapa. Makanan boleh tukar juga? Minuman aja. So mau air apa? Ya. Jeruk satu, teh satu. Jeruk semua ya? Ni es jeruk, es teh. Es jeruk tu cairin kot. Ada tu air orang biji. Ni es teh daripada Lembang.
air teh dia, air teh. Teh dia lain lah. Teh apa Cuba rasa ni. Teh apa dia ada haruman Jasmine sikit kot. Ini es jeruk. Limau. Oh, air limau tadi ni. Air limau. Limau perahan macam fresh orange tadi dia kata kan. Yelah ada limau nampak Ada slice. Dia dua sedap tapi dua manis. Sedap. Cuba rasa sedap. Yang ni pula. Apa ni ada? Tak sedap. Ais ke ni? Oh. Okay, sekarang kita dekat Lodge Maribaya. Kita naik shuttle daripada parking masuk dalam. Yang ni pening lah. Banyak sangat kertas. Tiketnya jangan hilang ya untuk nanti bagi tunjuk saat balik. Untuk 4 orang ya. Terima kasih. So kita turun. Ni apa lift PPT dekat bawah ya. Terus naik guna inilah bang biar selarat. Wow, tengok tu. Ada belon panas udara tapi fake punya. Nanti jom. Tekan nomor 1. Nombor 1. Okey. Terima kasih. Okey, saya dah kereta ya. Okey. Ya. Bisa. So kita turun lift. And then kita akan ambil a few tempat permainan aktiviti. Oh, sayang. Sekarang kita nak naik antrian hot air balloon. Ajak sini. Ayah nak. Masuk dulu, Ajak masuk dulu. Naik sini dulu betul. Gambarnya nanti sana ambil? Ya. Oh, okey. Wow. Tengok bawah. Nampak kaca bawah. Sana tu dia macam air balloon yang sliding. Sini kita macam terapung lah. Turun naik. Bek. Ada ni apa ni? Tu sana. Saya ni. Ajak sini. Ajak tu. Sana pandang sana. Sini dia depan lagi. Masuk. Ambil gambar. Kita pergi ke tempat lain pula. Semua ibu gayat dah tu. Ibu ketinggian memang takut. Oh. Okey. Kita pergi tempat lain pula. Kita pergi sana. Ambil gambar. Bismillah. Wow. Dia bergerak daripada sana ke sini. Ajak sini. Kameraman tu agak sana. Okay, sekarang kita nak naik tu basikal terbang. Okay ya? Ready ya? Ready. Agak apa? Okey ya? Jangan takut Okey, 54. Ya. Alhamdulillah. Cantik. Naikkan sikit. Ayo boh. Ayo. Jadi memang jadi. Oh dia londel lah ni. Okey, nanti betulkan. Tak payah kayu lah, Dek. Tak payah kayu tak apa. Sip, tak payah kayu, tak payah balance. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah belit. Ya? Okey. Kaki pijak kuda bang. Ya? Tak payah Kaki balance. ni pijak kuda. Okey. Pedak-pedak. Ke belakang. Apa yang saya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Woi goyang mat. Oh. Isaac, jom ambil gambar Isaac. Oh yeah. Wah. Okey bang. Okey. Terima kasih. Baik, kita
Ada baru buat berapa aktiviti 3 aktiviti dekat. Baru 4. Baru 4. Ada nak naik basikal terbakar tapi dia tak nangis tapi tak boleh naik. Member tak boleh naik sebab tak sampai. So dalam list ni ada banyak aktiviti tapi aku bawa 4. Tu pun dah penat barai. Ada banyak lagi. So lepak minum banyak dulu. Pukul 1 kita berhenti. Sekarang baru pukul 12.30. Kita ada setengah jam lagi. Berhenti pun sebab nak pergi makan tengah hari kot. Okay? Stay tune. Okay? Okay Mami Okey. Barai. Penat. Barai sangat. Okay Mak Okay Aizat. Nanti kita naik kuda Sekarang Yusuf dengan Ayah. Hai. Tengok mereka semua. Mereka semua sebenarnya dah barai tapi mengenangkan dah bayar full. Bismillahirrahmanirrahim. Jerit. Uyo. Lagi turn kita pula. Siap. Pas mak kita naik, kita pula naik. Wow. So mana kata 100 kg lepas. Okay, yang ni percuma. Tak kisah abang member kali. Yang sana ada cameraman lah. Ada cameraman. So Aizat boleh naik ni. Jaga kaki ya. member betak. Ni aku menggigit-gigit. Yeay. Uyo. Ada boyfriend buaya kan? Okey lah. Kalau kau tanya aku berbaloi lah. Banyak aktiviti yang best lah. Ni pun sebenarnya banyak lagi nak buat. Aku dah 2 jam kat sini. Ada aktiviti yang tak buat lagi. Dan aku rasa kena keluar jugalah, tak boleh dah pukul 1 nak makan lagi apa semua. Ada aktiviti lain, planning tempat lain lagi. So ini last lah. Duduk center. Ha? Kena duduk center betul. Oh. Tak boleh hujung-hujung. Gila cuak tu. Yeah. Pasangan lebar. Kayak bebas bisa. Ayo lagi terakhir. Mantap. Allah. Pegang elok ya. Wah, bestnya. Ayah pun tak pernah naik kuda. Kesian kuda aja kalau naik. Mati kuda tu. Best. 50,000. Sekitar RM11. Okay, not bad. Experience. Sekarang dah pukul 3.14. Masa untuk makan. Kita makan dekat mana ni ya? Cuba bau. Apa tadi? Menu Sunda. Kan? Menu Sunda. Kalau yang ni boleh lah? Boleh. Dekat menu Sunda, kita makan makanan Sunda lah. Aku ada nanti tengok apa benda. Semua dah lapar dah ni. Kita bagi itinerary kan dekat kita punya supir. So dia ikut perjalanan tu bawa makanan. Ya. Tapi bagus lah dia. Tempat selesa juga kan. Tengok rasanya macam mana kan. So
Tunggu makanan sampai. Kita lapar. Jom. Nak tunjuk je. Kalau korang makan kat Sudan kan, akan dapat air teh tawar free. Yeah. Okey lah panas sebab dia sekarang kat sini sejuk. Tadi nak? Rasa. Tunjuk kakak ibu tu. Sama juga. Panas. Teh tawar. Teh tawar rasanya mesti rasa seperti teh tapi tawar. Tapi yang dia ni mesti ramai ni kan? Jasmine. Ya, teh ada jasmine dalamnya. Jasmine. Dia memang dikenali teh yang jasmine lah kat sini. Aisyah yang Lagi. pengantuknya anak mami, Masya Allah. Sejuk-sejuk kat sini. Okay, masih timbang. Mami, ready tak? Ini apa ni? Apa ni? Ayam dia apa? Nasi timbel. Nasi Timbel. timbel. Sama sup. Sup tak ada kan? Tak ada lah. Alhamdulillah settle. Habis. Sana belum habis, sana tengah makan. Tapi so far alhamdulillah sedap. The true Indonesian food from Sunda. Ni air lemon tea ya tadi. Es teh lemon. Dia dingin. Tu dingin Dingin tadi ya? Dingin tu ais. Dia dingin. Ah. Ais dia dingin. Tapi saya ambil lemon tadi rasanya. Tadi yang mata tutup tak boleh. Cuba boleh datang lah kat sini. Try, cuba. Sebab sini memang tak ramai orang pun tengok. Saya meja kita orang lah. Tak ada kat tengku. Kat atas. Luas. Menu Sunda dekat Lembang. Boleh try. So lepas ni kita akan pergi ke tempat lain. Aku tak tahu ke mana. Ikut supir. So let's go. Pocong di siang hari. Yang belakang tu yang seram dik. Belakang tu. Okay guys, sekarang kita dekat floating market dengan Yushao. So tiket masuk sini 40,000. Berapa ringgit tak pasti. Kenapa beli tiket? Oh, tiket kereta api. Tapi pusing semua. Nak masuk semua. Tapi Yusof rasanya tak boleh. Tak boleh. Tanya dulu. Boleh kot, takkan tak boleh. Belah. Jadi kalau macam ni kita boleh bawa sekali untuk naik. Bisa. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Ini budak 6 tahun kira. Kira. Okay. Kira pak, kira. Tiket kereta. Boleh pakai cash? QR. Cash boleh? Mau bayar cash. Mau bayar cash. Okay. Salah So Isaac. tiket tu kalau beli, dia ada dua pilihan. Sama ada nak daripada sini pergi ke floating market, ataupun daripada floating market turun ke sini. So kita ambil naik kat sana kat floating market, balik bawa naik train. So ni pergi floating market jalan kaki saja. So macam ni lah suasana floating market. Ada tasik, boleh naik boat. Tepi-tepi ada kedai-kedai, souvenir, kedai-kedai mainan, souvenir juga. Ayam besar-besar. Mana? 1, 2, 3 berapa? Tak ada. Saya nak kongsi je. 3. Yang berembus ya, kalau tak kosong. Kosong.
Itu kamu kecil sangat kalau 5. Macam jagung manis kan? Jagung manis ini. Jagung manis. Ini jagung rebus jasuke itu maknanya jagung susu keju jasuke mantap. Bau manis macam jagung. Aizan nak ni ke? Nak lukis? Bila masak nak lukis? Nah. Sedap. Kuih balok tradisional Keroheng. Ini ada mantap. Gimana cara buatnya? Macam ni abang. Okey, biasa. Oh, pakai guna arang. Masih tradisional. Oh, bawahnya. Arangnya di atas. Iya, ditimbak. Ya. Macam mana kiranya nih? Satu setnya 3 keping 15.000 saja. Tulisannya ada coklat, ada cheese. Bolehlah satu set yang coklat kan? Satu setnya coklat semua apa campur kan? Coklat semualah. Kementerian Kewangan sila uruskan. Sedap ya? Ya, sedap, fresh juga. Ayo, macam ni kakak. Menarik. Taruh plastik apa langsung makan? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz nak kencing ke? Nak kencing ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam baulu pun ada. Baulu. Sebab cara masak tu sama. Tak boleh. Baulu atas ada coklat. Jam. Ya, itu ya. Sedap. Lalu bau. Macam makan baulu fresh. Tengok ada apa lagi nanti? VR. Lepas tu ada kalau nak sewa boat kat sini tempat makan-makan. Makan-makan ada sini. Kita orang banyak dah nak makan tadi dah kenyang. Kan risau kan dah kenyang kan. Tapi boleh lah kalau ada benda-benda rare tu boleh try lah kalau ada benda-benda rare. Aku percaya mesti ada benda-benda yang best ni. Ada tempat memancing, ada buat sewa road. Ada sewa road, kau lepak lah kat sini. Lepak sini, mancing ada ikan-ikan. Isa kenapa? Nak tidur lah ni. Jom tengok apa ada. Kalau yang Doraemon rasa kacang hijau, faham. kalau Captain America rasa yang kecap. Dan ni darling pula. Aizat suka yang mana? Mami nak. Wow, macam nak apa? Yang Hello Kitty ke? Ini ya dimsum ayam. Mau yang Hello Kitty atau Mie kocok. Tahu susu goreng. Ayam goreng. Es teh. Ni air famous kat sini. Tengok air. Ni cilung. Cilung aci digulung. Banyaklah kedai dia. Nak makan semua tak boleh lah. Coca-Cola. 30. 130. Terima kasih. Ha? Oh, ada nombor. Okey. Terima kasih. Ya. Coca-Cola, mari kita. Ya. itu air mami. Itu air ayah. Mau pakai plastik? Kau pakai plastik? Bisa. Mau angkat susah. Kembaliannya 5.000. Apa nyali bunyi? Ini ada. Nyanyi. Ada apa ni? Pau. Tahu.
Okay, kita nak tengok apa ada dekat dalam. Dia macam Bukit Bintang lah, macam Bukit Bintang. Malam-malam sampai tengah malam pun dia masih hidup lagi lah. Tengok macam-macam makanan ada. Cuma tak tahulah ada yang halal ke tidak ke. Ini goreng-gorengan. Yang itu yang cari tadi. Wah, ini yang sepatutnya. Ha? Jadi. So sekarang keadaan sebenarnya dalam jam pukul 8.30. Kalau kat Malaysia dalam pukul 9.30 sebenarnya. Oh, ada bis. Ada bis lawannya. Sudah lawannya. Bakso. Ini apa? Ini Circle K. Dia apa ni? Ramen. Ichiyo ramen. Wah, apa dah makan ramen kat sini? Ni cookies. Dekat rumah apa ada? Ni apa dia ni? Dia apa? Tujukin. Ni macam pastry kot. Bukan juga. Tengoklah. Oh, ada nasi lemak. Nasi malam. Ayolah pastry ni. Oh, Indomaret. Jom kita masuk kan? Nanti nak pusing kan? Oh, pusing nanti. Okey. So kita akan pergi depan, lepas tu pusing. Oleh kakak, ni kadang-kadang jalan-jalan dulu. Satu orang 10. Hai. Oh, happening lah sini. Dah macam KL lah. Kan? Kan? Yes, sir. Mungkin ada yang tanya Indomaret tu ada apa kan? Ini ada. Macam CBE je. Jual CBE tak ada jual buah. Dia buat lah. Oh. Ini apa? Nasi goreng pun ada. Oh, dia ada menu stem macam ni lah. Keju sausage. Halal lah ya? Siap ada bola. Bakso hot. Macam menarik. Ini kot yang adik nak tu. Ada? Ada air menarik tak? Dia ni kan, air dia famous tu. Nak try? Boleh? Tapi Ni- I'm not sure which one. Ni Tapi mocha ni kopi. Mocha tak minat lah pula. Ruby cookies tu. Ruby cookies. Sama orange shade tu. Okay, boleh try. Teh kotak. Oh. Air teh dalam kotak.
Air teh tak ada rasa apel. Iya apa? Oh, nabati. Kali tu ni. Ni lagi rare. Tu keluar tu pula. Oh sorry. Ni kalau beli kat Malaysia tu tak berapa. Almost RM50. Tapi tadi saya beli ni dengan saya beli toner 2 barang lah. 30 lebih. Separuh harga. Keju sos pedas. Kita try satu lah. Satu lagi kita try ni. Sama ke dengan ni? Sama lah. Ada lagi? Itu Tak ada. saja. 52, 200 dapat diskaun. 55,000. 20,000 dah beli ya. Wah, 5,000. Terima kasih. Okay, Earl Grey milk tea, ais latte. Bisa record tak? Boleh dah. Coklat keju? Ya, coklat. Coklat keju. Boleh dua-dua? Boleh. Coklat keju lah. Ni pisang apa, Pak? Tanduk. Pisang tanduk. Okay. Kita baru beli. Apa nama dia? Pisang keju coklat. Pisang keju coklat. Dia macam pisang cheese lah. Macam pisang cheese, tapi selalu pisang tu dia buat pisang goreng kan, celup tepung kan. Ni tak ada tepung. Macam mana makan ni? Ni ada pasal ni tiup pisang ah. Ni pisang, tapi pakai pisang tanduk. Ni macam kot. Tahu tak apa dalam dia? Dia ada pisang, ada coklat rice dengan cheese gesek. Sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Sedap. Tak ada manis sangat. Oh, satu dia tabur susu cair. Betul. Batagor. Tahu tak apa maksud dia? Nama dia bakso tahu goreng. Dia singkatan. Macam nak makan ni. Saya satu. Boleh? Nak lagi? Tapi yang Dali kan, tempat dia pun bersih tau. Betul. Dulu bina aku dia tak okey minum dari sini. Tapi sekarang dia dah bisa. Kita beli batagor. Gimana kira, Pak? Macam mana kira? Satu berapa? Satu porsi berapa? 20. Boleh satu? Ini batagor kan? Isi. Isi? Di sini. Di sini, makan sini. Ya. Ada kuahnya.
Itu apa bang? Madu. Ini apa bang? Asam. Oh kicap. Kicap manis. Masih baik. RM20,000 ya bang? Masih ya? Sedap pun. Batakur bakso tahu goreng. Di dalam tahu tu ada bakso, lepas tu digoreng kan. Jadi kuah-kuah dia dengan kicap. Tu aku kurang minat sikit. Apa? Tak minat tahu ke? Kalau tak minat tahu mungkin tak suka kot. Jangan makan tahu. Aku minat ni. Benda yang tak sihat, minat lah kan. Biasa orang makan tepi jalan. Kalau Malaysia tak boleh kena saman lah. Semua ni kesian juga. Kat sini boleh. Senang orang nak cari duit sini. Orang Malaysia survive tu. Majlis sana sini saman. Tapi pendatang tak nak lalu. Cik, sensitif lah. Ya, nak enjoy, bye-bye.